Kacau. Assalamualaikum. Hari ni abang mu nak buat kuih seri muka. Luncur. Rendai berah pulut 3 hingga 4 jam. Teruskan berah pulut. Masuk berah pulut. Masuk 1 cawan sate. 1,5 cawan air. 1 sudu kecil garam. 2 sudu besar minyak. Dan daun pandan. Kacau-kacau sikit. Kita kukus selama 30 minit. Kisar halus lapaslah daun pandan. Setengah sudu kecil jintan manis. Dan 2 cawan air. Tapis bahan-bahan yang kita blend. 2 biji telur. 1,5 cawan tepung gandum. 1 cawan gula. 1 sudu kecil garam. 2 cawan air daun pandan. Kita kacau dulu ni. Kacau. 1 sudu besar tepung jagung. Kita kacau. 2 cawan sate pekat. Sedikit pewarna hijau apple. Pewarna kuning telur. Kita tapis adunan. Masuk adunan atas api pelahap. Sampai naik uap panas. Siap kukuh pulut. Kita gembur sikit pulut. Lapik plastik dalam loyang. Sapu sedikit minyak. Gaul rata dan mampakkan pulut. Carik-carik sikit dengan garpu. Masuk lapisan adunan hijau. Tutup loyang. Kita kukus dalam masa 45 minit. Siap kita punya kuih seri muka. Bolehlah deh percubaan pertama. Janji boleh makan dan sedap. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.